Ni untuk seorang kedua orang makan boleh ambil ni lah nasi goreng udang galas selamba. Kalau nak layan udang saja boleh ambil udang galas menangis. Orang makan? 2 orang makan. Abang kata makan 2 orang. Saya tengok seorang je. Itulah saya mingle-mingle. Ya ke? Tak apalah. Saya teman abang makan ya. Ada teman akhirnya. Sotong. Crispy. Sotong crispy, ada udang, Ada ketam. ada ketam-ketaman. 2 orang kita dapat. Sambal. Abang tak makan pedas ke? Makan. Saya pagi tadi sarang tebuan saya makan 3. Ya ke? Kebun cili saya makan 2 tadi. 100 ada tak? Tak sampai. 30 je. Bang, satu kek bang? 80 sen bang. Abang ambil saya ni 5 boleh bang? Bang, macam ni berapa ringgit bang? RM18 50 sen. Ayam saja RM1? Ayam 80 sen. Daging RM1, kambing RM1,5. Nasi mbit RM2. Asam pedas, Baik. daging tetel. Ni mana punya resepi ni bang? Ini dari turun-menurun ni bang. Turun-temurun. Dari keluarga kami lah. Senang cerita tu dia. Kalau asam pedas saja berapa ringgit bang? Asam pedas sahaja kita buat RM12 untuk ala carte. Dan kita ada nasi satu set dan kita bagi free telur dadar lagi. Alakat kita buat RM12 dengan kalau ambil satu set kita belanja telur RM14 saja. Tahu, Tempe tahu. yang tak bayar nasi, kuah dan sambal. Mix cincang lah, ayam dengan dagingnya. Dia memang portion dia banyak lah. So ni adalah nasi cincang. Ya betul. Mix Mix cincang. ayam dan juga daging. Betul bang. Alamak. Pedas tu bang? Kat bang. Ha? Tak pedas bang. Ya. Ya bang. Kita bagi macam ni bang. Banjir punya bang. So nasi cincang mix ni bang. Betul bang. Berapa ringgit ni? RM10 bang. Untuk seorang makan, 2 orang makan boleh tak? Boleh. Alamak. Ni pedas ke? Tak pedas. Pedas-pedas manis je. Dah manja. So kalau kuah ni tak lebih ada charge ke? Tak ada? Tak ada. Satu soto kangkung ni berapa ringgit ni? Satu set ni RM15. Dia punya roasted potato, Nama plater ni apa kak? smoky, sizzling, lamb chop with pasta. So dia ada 2 choice pasta. You boleh pilih sama ada creamy sausage ataupun you boleh pilih aglio olio. Cantik. So plater ni memang siap dengan salad semua? Yes, minced mayonnaise. Ada bis dulu. Kambing dia kena makan dengan So ni signature from Trumpet. Baik, berapa ringgit ni? this is RM29 only. Tak sprinkle chocolate, Coklat, strawberry, strawberry. tak cream. Macam ni besar ni berapa ringgit ni? This one RM15 saja. RM15 saja. Boleh masak juga udang galah buttermilk dan udang galah butter. Satu lagi paprik. Ni untuk seorang kedua orang makan boleh ambil ni lah nasi goreng udang galah selamba. Kalau nak layan udang saja boleh ambil udang galah menangis. Ini 29. Yang ini sekali dengan nasi RM28 sahaja.